Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey. Pertama, saya nak bercakap pasal perkara yang di mana ramai yang tanya dengan saya. Yusuf Azmi, kenapa nak terlibat dalam combat sport? Kenapa nak join dalam combat sport? Kenapa nak promote combat sport dalam negara kita? Sebenarnya macam ni. Saya adalah pecinta combat sport walaupun saya bukanlah fighter di atas ring, dan saya sangat berminat dengan combat sport. Sebab tu dari kecil lagi anak-anak saya pun semua saya memang melatih, dan saya mencari pelatih untuk melatih mereka kerana sport ni adalah satu perkara dalam sport combat. Saya ni bukan saja fokus kepada combat sport, malah dalam bab-bab akademi sport yang berbeza pun saya terlibat. Contohnya macam saya suka bola, saya suka spring test, saya suka tengok saya suka berminat, dan saya suka kedepankan bukan saja combat sport seperti silat, Muay Thai ataupun whatever lah, ada boxing ke MMA ke apa. Malah saya juga pecinta combat sport yang lain seperti bola sepak, whatever lah yang bermain dalam combat sport. Sebab saya dari kecil saya dibesarkan dengan supaya, bukanlah saya ni nak kata saya tak berdisiplin lah, maksudnya saya dibesarkan dengan sukan ni. Kerana apa? Sukan ni adalah untuk mengelakkan diri kita untuk terlibat dalam perkara-perkara yang ialah contoh whatever lah, gangsterism ke ataupun socialism yang melibatkan perkara-perkara hiburan yang melampau ini, kita dapat terhindar. Bukan sedikit tapi banyak. Jadi sebab tu bila orang tanya kenapa saya suka sangat promote sukan, fight, sukan ni, sebab benda tu sebahagian besar juga daripada jiwa saya. Kerana dalam sebuah negara itu, kalau ataupun negara dan sebuah kelompok keluarga atau komuniti itu, kalau kita tidak terdidik dengan semangat kesukanan dalam apa jua bidang yang kita ni, maka kita akan lihat masa depan anak-anak muda ini akan membesar dengan perkara yang contoh yang lebih fokus kepada hiburan-hiburan yang tidak sihat. Jadi sebab itu bila orang tanya pada saya memang saya nak sangat melihat anak-anak muda dalam negara kita, golongan kanak-kanak remaja ini memang fokus kepada sport. Sebab sekarang ni adalah zaman gadget. Kalau kita tengok gadget, tak ada seorang pun yang terlepas daripada gadget, termasuk anak-anak saya. Semua orang tak terlepas. Tapi macam mana kita mendisiplinkan mereka supaya mereka boleh pegang gadget tapi mereka ada perkara lain yang perlu dituntaskan, maksudnya perlu dilunaskan. Jadi sebab tu kita buat jadual. Setelah mereka pergi sekolah, mereka kena bersukan, mereka kena begini. Dan memang kita kena kerahkan golongan orang-orang muda ini, bila balik dari sekolah, selain mereka pergi tuition, maka mereka kena pergi bersukan. Kalau mereka tak ada jurulatih ke, tak ada apa, suruh lemparkan mereka ke taman. Suruh dia orang main kejar-kejar ke, suruh dia orang main bola ke, suruh dia orang main slipper 3 ke, suruh dia orang buat apa sahaja supaya otak mereka tidak fokus kepada gadget, yang hanya fokus pada games. Saya tak kata games tak bagus, tapi kalau dah game sampai 8 jam, 10 jam tu bukannya lagi aktiviti yang sihat. Kerana games ini antara pancaran mata kita melihat gadget selama berjam-jam, maka otak kita hanya fokuskan kepada dunia di dalam fantasi. Kita tak ada lagi fikir kehidupan. Jadi sebab tu sukan ni sangat penting. Sangat penting dalam hubungan masyarakat. Sangat penting. Sangat penting. Jadi sebab tu saya memang mencintai combat sport, dan saya mencintai semualah combat sukan yang sport yang lain. Cuma ada orang tanya dengan saya, bila orang jadi fighter ni, apakah kriteria yang mereka perlu ada? Okey, satu, sebagai fighter dia perlu ada jati diri yang sangat tinggi. Bila kita masuk kat dalam satu combat sport, siapa saja jurulatih kita, pilih jurulatih kita yang pertama fokuskan kepada keadapan, maksudnya peradaban yang tinggi. Kerana kita bukan masuk dalam combat sport untuk tunjukkan diri kita sebagai orang yang berkuasa, hebat. Sebab kita kan tua, macam saya dah masuk dah almost 40. Dulu waktu muda boleh lagi berlari, boleh lagi
berlari, bertumbuk sikit-sikit. Tapi sekarang bila dah makin tua, kita tidak ada tenaga seperti mana yang ada tenaga pada orang-orang muda. Tidak ada. Sebab tu, bagaimana kita mencari jurulatih, carilah jurulatih. Sebab bila kita dah tua, kita pula kena belasah. Bila kita dah tua, kita sombong, kita bongkak, kita riak takbur. Oh, waktu muda dulu kau selalu bully aku, waktu kau jadi jurulatih aku, engkau tekan aku, engkau ragging aku, tunggu kau. Jadi ini yang akan terjadi. Recycling of life. Dia akan jadi macam tu. Sebab tu jurulatih yang ada kat luar sana, please, number one, ajarkan tentang adab. Adab bagaimana duduk dekat dalam masyarakat. Kalau mereka adalah seorang yang aktif di sosial media, bagaimana aktif di sosial media, tunjukkan cara bagaimana untuk kita tidak terlihat sombong, bongkak dan takbur, melainkan nak jual fight. Okey, saya faham. Bila fighter ni nak berlawan, mereka perlu jual fight. Kita ambil satu contoh. Khabib dengan Conor McGregor nak lawan, mereka jual fight. Mereka jual antara mereka. Mereka menghina di antara mereka untuk jual fight. Sebab apa? Kita semua sedia maklum. Fighter ni dijual dengan dengan PPV, oleh kerana PPV dan tiket. Kalau orang tak berminat nak tengok dia lawan, kalau tak ada drama-drama tertentu, orang takkan datang nak pergi tengok. Sebab kita tahu mana-mana combat sport dalam dunia ni, dia terjual kerana dua perkara. Dia terhasil kerana dua perkara. Pertama, is a PPV, pay-per-view. Orang beli pay-per-view. Nombor dua adalah tiket. Ni dua ni. Dan macam mana nak terhasil untuk menjual ni? Maka mereka akan adanya drama, wujudnya drama. Tetapi drama tu, dia antara dua orang ini, maksud fighter. Bukan sampai melibatkan ahli keluarga, melibatkan masyarakat, tak. Sebab saya tengok ada fighter kadang-kadang, dia nak berlawan. Tapi dia sampai kacau negara orang, sampai dia kacau masyarakat. Itu tak betul. Sebab tu, mana-mana fighter kalau lihat contohnya waktu Warzone hari tu, orang tanya kenapa Yusuf Azmi nampak bersikap riak takbur. Tak, saya bukan riak takbur. Itu adalah cara mereka wujudkan untuk drama. Tapi saya hanya menjual antara saya dan Yunus. Bukan sebenarnya saya pergi gaduh dengan masyarakat, saya pergi gaduh dengan orang awam. Tak. Saya tak gaduh dengan negara country Indonesia. Tak, saya gaduh antara saya dan Yunus. Begitu juga Yunus apabila dia mencabar saya, dia mencabar antara saya dengan dia. Bukannya dia mengganggu rakyat Malaysia, bukannya dia mengganggu orang-orang lain. Sebab tu kena faham. Ada yang tak faham bila dalam menjual fight ni sebenarnya, mana-mana fighter kalau kita tengok contoh. Fighter-fighter seperti Alif Rakib, Rifdan Masdo, Adam Rakib semua ni kan. Kalau kita tengok, mereka menjual fight dengan teknikal mereka. Kerana kepandaian mereka, kerana gaya fight mereka. Itu sebab orang nak tengok mereka. Kalau kita lihat dari segi fighter-fighter Malaysia yang ada dalam negara kita, kalau kita contoh kita ambil macam Alif Rakib, walaupun Alif Rakib orang kata tak pandai bercakap, tapi dia have a good personality, but dia tak ada good kaedah cara nak bercakap, tapi dia ada good personality, dia ada good attitude, dan dia ada good technical fighting, semua dia ada. Jadi orang untuk lihat dia ni mungkin lambat, tapi sekarang ni dia dah menjadi di atas puncak. Kerana apa? Dia ada good attitude, dia ada good personality, dan dia ada good skill. Sama juga macam Rifdan Masdo, sekarang ni tengah meletup. Kerana apa? Dia ada good attitude, dia ada good skill, dia ada good personality. Mungkin dia tak pernah bercakap, tapi jangan salah faham. Orang-orang yang tak pernah bercakap ni, tapi kalau dia ada talent dan dia ada good attitude, dia akan duduk kat puncak. Berbeza dengan orang yang mungkin dia ada talent, dia ada good fighting, tapi dia tak ada attitude, dia tak ada adab. Dan dia ada personality. Dia ada personality, boleh bercakap, tapi dia tak ada attitude yang bagus. Dan talent dia tu akan terkubur. Kerana apa? Kerana terlalu sikap angkuh, sombong dia, dan dia jadikan masyarakat sebagai tempat untuk dia bergaduh. Sebenarnya masyarakat ni adalah tempat untuk menyokong dia, mengajak untuk menyokong dia. Sebab tu masyarakat pun, netizen kena pandai. Bila orang jual fight, kalau dia jual antara one versus one, dia jual, mereka bergaduh, mereka menghina antara satu sama lain, itu adalah tujuan mereka untuk jual fight. Itu dikira diharuskan boleh lah. Tapi janganlah kita jadi, bila kita nak jual fight, kita pergi gaduh dengan masyarakat, pergi gaduh dengan orang ramai, tu gaduh dengan masyarakat orang awam, kita hina semua. Maka dia tak boleh pergi ke mana-mana. Percayalah, kalau ada fighter-fighter yang
ini sekadar perkongsian saya. Kalau ada fighter-fighter yang dia ada talent, dia ada good personality tapi dia tak ada attitude, dia jadikan masyarakat dia untuk bergaduh dan dia tumpang mana-mana combat sport yang buat competition, yang big competition untuk dia interfere untuk naikkan dirinya, tak lama lagi dia akan jatuh. Sebab apa? Kerana bukan itu cara untuk naikkan diri kita. Nak naikkan diri kita, saya bercakap ni bukannya kerana saya ni berilmu ke ataupun saya ada pengalaman besar, tak. Saya duduk dalam industri aktivis ni, saya rasa dah hampir dekat 16 tahun. 16 tahun saya duduk, and ketika ada masa saya berada di puncak, ada satu masa saya kat bawah, kadang-kadang saya dihina, naik atas turun, naik atas turun, naik atas turun. Jadi saya melalui proses tu dan saya belajar. Apa yang saya belajar adalah, pertama, jangan gaduh dengan netizen. Jangan gaduh dengan masyarakat. Jangan gaduh dengan, cuma waktu baru-baru ni orang tengok, oh kenapa Yusof Hazmi macam dah berubah pasal ozon. Tak, saya cakap terus terang. Saya betul-betul buat hanyalah untuk mereka kata ini untuk cara jual fight. Mungkin sebab saya tak sesuai kerana saya bukan real fighter, saya just aktivis. Saya bukannya fighter dekat atas ring, saya just fighter di jalanan, lawan dengan alung, lawan dengan judi-judi dan sebagainya. Berbeza, saya bergaduh, bertarung dalam lebih kepada sudut perundangan. Jadi berbeza. Jadi kadang-kadang mungkin saya tak tahu cara bercakap ke apa tu, saya minta maaf. Saya dah bagi tahu dah. Tapi terus terang, kalau you all tengok, saya bergaduh di antara saya dan Yunus. Saya tak bergaduh dengan masyarakat. Jadi sebab tu kalau ada fighter-fighter yang nak berjaya, pertama jangan gaduh dengan netizen. Cuma orang cakap dengan saya kan, boleh ke Alif Rakib meletup, boleh ke Rifdan Masdur meletup, Adam Rakib semua yang betul? Pasti meletup. Cuma orang kata dia tak pernah bercakap. Bercakap tu betul, dia ada 3 kriteria. Number 1 adalah orang yang duduk dalam ranking pertama adalah dia ada good personality, dia ada good attitude, dia ada good talent, dia ada good skill. Semua ni, ini tak semua ada dalam semua umum masyarakat. Ni mungkin ada kepada contohnya Mazhar Habib, macam Muhammad Ali. Tak semua orang ada benda ni. Tapi kalau kita lihat Rifdan Masdur, Alif Rakib, Adam Rakib, semua ni, diorang duduk kat level walaupun tak ada boleh bercakap, tapi diorang duduk dekat ranking yang tinggi. Sebab apa? Diorang boleh, diorang ada good skill fighting. Diorang ada teknik yang betul dalam fight. Saya tengok, walaupun saya ni bukan pandai, tapi yalah, of course lah, saya menilai juga sebab saya kan daripada kecil juga tengok juga fight-fight. Walaupun saya ni duduk dalam dunia silat, berbeza. Kita duduk dengan diorang, tapi kita nampak dia ada talent, dia ada, yang paling penting dia ada good attitude. Sebab tu dia boleh duduk kat puncak. Percayalah, tak lama lagi kita akan tengok Alif Rakib, Rifdan Masdur ni, Adam Rakib semua ni, yang hebat-hebat ni, macam Izzat Zaki semua ni, akan duduk di puncak. Sebab apa? Mereka ada good attitude dan good talent. Dan kalau mungkin diorang lambat nak dikenali, tetapi mereka susah nak jatuh. Sebab apa? Diorang ada good talent, dia ada good attitude. Dia akan duduk dekat puncak dan masyarakat di seluruh dunia akan pandang kepada skill fighting dia. Sama macam Rontang. Rontang bukan boleh bercakap pun. Ronteng. Saya pun tak tahu Rontang ke Ronteng ke apa kan. Sebab saya tahu saya Thailand panggil Rontang. Tang macam tu kan. Orang gelakkan saya pula saya sebut macam tu kan. Atau pulang Ronteng ke Rontang ke kan. Tapi Rontang dia tak boleh bercakap. Tapi dia boleh jadi high kelas punya fighter. Kenapa? Sebab dia ada good attitude, dia ada dia ada talent, dia ada good skill fighting, dia ada semua everything dia ada. Dan dia adalah family man. Maksudnya cara dia dengan family dia macam mana, adab dia kita tengok kan. Tak adalah, kalau kita duduk dalam sebuah family, dalam bila berurusan ahli keluarga dengan orang lain, tak bolehlah kita panggil orang dengan bahasa-bahasa kesat ni, tak ada. Dan itu ada pada Rontang dan juga kepada Alif Rakib, Adam Rakib ni semua. Kita duduk mana boleh cakap dengan family kita, mak kita ke adik-beradik kita, ayah kita cakap bahasa-bahasa macam kesat ni kan. Mak cakap pada anak ke ayah cakap pada anak, ayah anak cakap pada mak. Tak, benda tu tak boleh, tak wujud. Dan jangan ada, kerana kita nak berjaya dalam hidup ni, number 1 is attitude kita kena betul. Kalau kita buat salah, minta maaf. Beribu kali kita buat salah, kena kecam pun minta maaf kan. Sebab kita hidup bukan untuk orang ramai, kita hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita hidup bermasyarakat. Kalau kita buat salah dengan masyarakat, maka kita kena tahu kaedah untuk minta maaf pada masyarakat. Jadi kepada whole fighter yang ada dalam negara kita, teruskan bertarung, teruskan ni. Contoh kita boleh tengok juga macam JTT family pun bagus. Diorang siapa tu, Putra Abdullah, Jordan Boy,
Nidal semua, dia ada good attitude, good personality, dia boleh bercakap semua, dia ada good parenting coach, parenting bapak mak dia ajar dia macam mana jadi manusia. Sebab tu walaupun orang kata dia tak main kat One Champ, tapi tak kisah dia main dekat mana sekalipun, tapi kalau dia duduk dalam tahap yang di mana dia rasa itu cara dia survive, it's okay, itu cara life dia. Kita tak boleh nak compare orang yang duduk lawan kat One Champ lebih hebat orang duduk kat, no, everybody can become a good fighter kalau dia ada tempat lorongan untuk dia pergi. Jadi mungkin Putra Abdullah tak bersedia lagi nak masuk kerana dia adalah bukan saja dia, Putra Abdullah is a very good, Jordan Boy semua ni very good. Sebab apa? Dia bukan saja fighter, tapi dia good businessman. Dia ada mind businessman. Dia ada fikiran yang jauh untuk dalam perniagaan dia. Tak guna kalau dia pergi main dekat level yang tertinggi, tetapi kalau dia tidak dapat membantu keluarganya, komunitinya. Jadi sebab tu saya ucapkan tahniah kepada semua pencinta combat sport dalam negara kita. Teruslah berjuang untuk combat sport dan jangan saling menjatuhkan, saling membangunkan, saling mengangkat, kerana itulah kaedah untuk kita pergi lebih jauh dalam dunia combat sport dalam negara kita dan terlihat sangat tinggi di pandangan komuniti dunia. Assalamualaikum.